Ni bukan cheetah. Ni adalah serval cat. Hai semua yang korang tengah tengok sekarang ni adalah serval cat. Serval cat ni berasal daripada Afrika. Dan kucing ni bukan kucing biasa-biasa ya. Kucing ni kita hampir tak boleh peluk-peluk, manja-manja, tak boleh. Sebab dia punya insting tu, insting wild dia tu masih kuat lagi. Jadi dia garang sikit. Walaupun kita ambil dia daripada kecil, kita susukan dia, walaupun kita ambil dia seminggu umur dia, dia tetap garang. Dia tetap ada rasa, ada perasaan wild tu. Okey, kita tak boleh nak manja-manjakan dia. Tak macam kucing lain. Kucing ni umur dia 3 bulan. Besar kan? 3 bulan. Dia boleh besar lagi ni. Dan kalau dia lompat, tinggi weh, dia lompat boleh capai 4 meter. 3 meter lebih dia boleh lompat. Cantik kan? Sangat majestik. Kat Malaysia, kalau nak bela serval cat, kena ada lesen. Dan dia punya diet tu bukan macam kucing biasa. Kucing biasa kita bagi kibbles kan? Bagi kibbles, bagi wet food. Dia tak. Dia kena makan daging mentah. Lagi bagus kalau kita bagi dia seekor terus. Contohnya, kalau kita nak bagi dia makan burung puyuh, kita bagi seekor burung puyuh. Sekali dengan bulu-bulu kita bagi. Jadi pandai-pandai dia dah makan.